sunset. Yang kata kampung ditenggelamkan tu, betul? Ya, Untuk ada pemandangan. 30 buah rumah. Kalau pikat depan tu kan, masih kekal ada jalan lama. Betul sekali buah timbul. Jalan batu ni kan. Macam saya antara anak nyetis yang tinggal kat sini lah, yang kena pindah. Ini betul susu zaman tu ke? Serius ah? Saya percaya ni bang. Perlis, negeri yang paling kecil di Malaysia, paling hujung. Orang kata paling sunyi sebab ada 8 orang. Dan aku pun dah habis RM200 mengisi minyak ke Perlis. So kenapa orang suka datang Perlis walaupun Perlis ni kecil? Pernah datang Perlis tak? 3 kali lah. 3 kali? Kerap juga. Kenapa suka datang sini? Sebab tak ada apa. Tak ada apa datang. Kau cakap tak ada apa tu, macam-macam ada tu. Tak ada apa adalah segalanya. Wah. Cik. Lain macam. Kenapa tengok tandas awam ni? Cantik tandas dia. Macam kat Eropah. Oh alah, design dia lawa. Oh, nak masuk kena bayar. Patut dia jaga, ada QR kat situ. Video pun pilih Perlis untuk syuting. Kalau Perlis tak best, takkanlah kami syuting kat sini. Tapi aku share saya jawapan kenapa orang suka datang ke Perlis. Apa tadi? Dua. Kali ni aku hijack wife aku punya vlog. Welcome to my vlog. Welcome to my guys. Ya. So konsep kali ni adalah Justin Bieber. Sebab Justin Bieber dah comeback. Justin Bieber botak juga lah. Justin Bieber tak boleh. Justin Bieber mukanya elok, botak pun elok. Kita ni modal rambut je. Boleh dia elok kan? Ngorat dia sebab modal rambut lah. Rambut semat. Sebab rambut Rambut blow pagi. Lagi makan. Jangan nak bawa kita pergi makan. Jom. Besar je muka sayang, tak acik lah. Tengok belakang tu, sunset di Perlis cantiknya lah Tapi yang masalah mencari, kenapa orang kata Perlis ni sunyi? Sebab setahu aku Perlis tak sunyi. Kita nak pergi makan malam dan parking kedai ni penuh sampai ke belakang, sampai ke tepi ramai. ni. Kedai ni pun Lebih 8 orang. Apa lebih 8 orang? Ramai orang. Abang ni pun dah selfie. Sebab datang, apa nama tempat ni? Loiter Food Court. Kita follow tak tahu pergi makan apa ni. Oh, dia macam banyak-banyak ni. Food court lah. Food Court. Lebih 8 orang yang pasti. Tipu je orang ni. Siapa? Jahat lah. Dosa naik. Dia bila banyak pilihan macam ni, kita jadi confused nak makan apa. Pula. Nak makan apa? Tak tahu lagi. Tu. Oh. Tapi macam kalau makan ringan takut lapar lagi malam. Sini ada char-kway-teow, masakan panas, sizzling, entah apa lagi ujung tu. Tak nampak dah. Sana ada apa sate. Saya rasa char-kway-teow juga. Pakcik tu macam muka baik-baik Ya, pusing-pusing dulu. Sana. Oh, pusing dulu. Mana sahabat pakcik tu? Tanjung Santai. Santai betul tempat dia kat atas tu. Pizza. Spicy crispy chicken burger. Tengok kopi tu, dia bagi potongan harga RM1. Situ apa? Share out. Dia tofu, loceng, nasi ayam penyet. Sungguh susah membuat pilihan. Sebab semua ada kat KL. Tu nasi itik. KL ada. Sebenarnya ada. Burger lagi. Pizza pun makan semalam. Yang tofu dulu. Kalau tak cukup baru kita fikir benda lain. Yang tofu. Dia boleh lah yang tofu. Saya tak nak benda berat. Yelah. Yang tofu. Kita beli yang tofu dulu. Lepas tu macam kalau lapar lagi baru order benda lain. Jom. Takut nafsu je sekarang. Set B. Makan. Ya. Kerabu Maggi. Apa beza special dan tak special? Kerabu Maggi. Oi. Oh, ada tu. Item dia. Oh, item. Ambil special. Kerabu Maggi special dengan yang tofu special. Ni kita orang kena beratur nak beli air. Choco chip. Apa boleh tu? Kita kena tilat perempuan sini, lelaki sana. Dah, kita panggil. Dia nampak kita rakam. Panggil lah. Kita tunggu dia Panggil. Tak panggil dia panggil nama kan. Duk rekod video. Kita orang tunggu dia panggil sekali macam ni je. Asal tak panggil? Dia lupa nama. Dia lupa nama pula. Wih, cantik. Presentation. Yang senang kena buat benda ni. Dah macam print. Ya, cantik-cantik serius. Banyak kerabu tu. Nampak bekat aku ada. Okey lah, RM15 banyak je. Okey lah. Okey, sebagai penggemar yang tofu. Okey. Yang ni kita nak pergi beli barang tapi melalui bandar. Dia punya mood macam kedai-kedai lama tepi-tepi kan. Macam Filipina kan. Giant betul. Dia punya signboard tu. Giant Hypermarket Kangan ni macam baru nampak ni. First time ke Giant di Perlis. Kalau tengok daripada keramaian tu tak adalah seramai di KL. Tapi macam tenang-tenang je. Kita masuk dalam sebab nak pergi homestay lepas ni. So nak carilah minuman ke jajan ke mineral ke dulu. Selalu kalau Giant kan padat kan. Macam parking apa semua ada je kosong. Relax je. Gigi Coffee. Oh, Gigi Coffee pun ada sini. Tapi yang paling legend kat Giant tu, Uncle Jack. Lama tak pergi Giant. Tapi itulah. Giant je pun nak buat konten apa kat Giant. Kita pun nak beli air je pun. Tu dia orang. Tapi itulah. Tenang-tenang je kat sini. Kosong je, tak serabut. Ui, pelbagai koleksi.
Weh, relax, sangat tenang. Apa bercuci muka? Sesungguhnya rasa tenang dan damai kau shopping dekat Giant di Perlis ni kau tak dapat dekat KL. Dah jumpa air mineral. Ni kita punya level. Ice Mountain, Spitzer. Berapa? 1, 2? 2. Tak cukup satu. Cih, 1 memang tak. 2. 3 lah 3. Sebenarnya banyak air. Jom. Color dia sama. Lebih kurang. Itu ni RM2.5. RM2.20 sen. RM9.20 sen. Kita tengok kualiti plastik dia. Ini lebih berkualiti. Oh ya? Ini gunung kat France. Indonesia. Ni kan air cap badak tu. Dah cantik packaging dia. Air cap badak dah moden. Kalau tak dulu nampak macam kedai-kedai Cina punya packaging. Nampak macam badak. Saya masih lagi mengagumi ketenangan itu. Tengok, kaunter pun relax je. Kau tak mesti penuh. Baru pukul 9, tapi nampak jalan dah start lengang. Ini dah buat kita datang tadi ni. Nampak lengang kan? 9:01 malam. Tomorrow for sure. 6-7 minit. Pagi ni kita keluar awal nak gerak ke Tasik sebab diorang nak ambil sunrise punya shot. Tapi pagi-pagi ni kat Perlis pukul 5.30 memang dah azan Ikutkan waktu 5.59. Tapi aku bangun tidur pukul 5.29 macam tu. Bunyi azan. Jelas pula tu kat sini. Kira ni dia macam azan untuk kejutkan orang bangun pagi untuk subuh. Sekejap, kenapa susah nak masuk ni? Aku kalau cakap dia susah nak masuk. Kita punya homestay ni ada kolam lawa colour-colour dia. Colour rumah tu lah. Tapi aku perasan kat Perlis ni pagi-pagi jalan dia clear. Pukul 6.30, pukul 6 tu tak jam langsung. Sebab kalau dekat sana biasalah pagi dah jam lah. Sampai office pun dah stres. Kadang nasi lemak, nasi campur, roti canai, epi canai. Sebab masing-masing dah lapar syuting tadi. Kedai kecil, mood dia relax. Tapi meriah sebab kita orang. Tapi adalah macam pakcik-pakcik murah-murah kat sini. Banyak juga lauk dia macam-macam dah. Tapi aku nak roti canai kot. Comel je bekas dia. Perasan ada list harga dekat sini. Roti kosong RM1.2 ke? Terima kasih. Kat mana kedai? Tahu dia kat Kedah. So dia beli tu. Ini random je singgah kan? Random sedap-sedap. Kita orang atas Timah Tasuh. Timah Tasuh dataran something macam tu lah. Tadi dia jumpa yang abang tu, pakcik ke abang. Sebab tu tutup muka, tahulah pakcik ke abang. So dia baru tangkap ikan. Besarnya. Ni dah terpotong. Ikan jelawat. Jelawat. Jelawat 3, pikok 2. Habis ni potong. Selamat 2-3 ekor lagi. Ada lagi? Mana ni? Udang tu. Wah. Udang tu besar ni. Besar ni. Hidup dia. Dah pening-pening sikit. Wah. Segar ni. Buat Maggi. Maggi sedap. Okey, terima kasih bang. Jom balik lah. Okey. Sini tengah-tengah hari memang tak ada orang lah. Tapi rupanya kat sini dia ada macam banyak kepah-kepah ke apa. Kupang yang besar-besar. And dia one of taman rekreasi yang ada banyak bangau. Bangau ni bulu bangau. Kalau kat tengah-tengah Tasik ni betul sunyi. Lagi-lagi sekarang pukul 11. Siapa kat tengah Tasik pukul 11 memanglah sunyi. Okay, kalau tempat ni dia betul-betul sunyi. Dulu sini sebenarnya dia macam tempat rekreasi. Tasik Lake Resort Map. Aku tengok nama dia. Kat sini kau tengok ada macam-macam kot route tu. Yang sekarang tinggal sekolah. Dia orang tengah shoot. Patutlah on the way masuk tadi aku nampak ada banyak patung-patung Star Wars. Ada dinosaur. Yang tu ada. Dia macam out of nowhere. Kenapa ada benda-benda macam ni. Rupanya sini tempat rekreasi. Tapi dah jadi sunyi. Ini betul-betul sunyi. Perlis sunyi je kat sini. Tapi katanya dia orang nak buat ni kot. Nak buat penambahbaikan bagi hidup balik. Tapi still kau boleh jumpa macam bot ronda yang dia still beroperasi kat tengah Tasik tu. So tempat ni still hidup untuk orang yang tahu. YTJT. Macam kelas parasailing pun still buat kat sini. So dia hidup. Sini panas betul. Lencun rasanya. Sebab nak fly aku dah bawa pokok ni lah. Oi panas lah. So gitulah kisahnya. Makan tengah hari ni mungkin dia waktu kerja, lunch, sedia agak sunyi sikit sebab ni kan dalam-dalam belah Timah Tasuh punya Tasik ni. Hari ni kita nak lunch dekat restoran Tok Mac. Tapi sini macam pot brother-brother rider je sebab macam banyak ada stiker-stiker rider kat sini. Geng-geng rider nak lalu pergi Thai mungkin singgah sini. Kambing bakar, daging bakar, kambing bakar. Sudah membakar kot. Ayam goreng, bawal goreng, keli goreng. Wah. Ambil lah. Bawa ayah habis dah, bawa siap. Ramah betul dalam baju biru tu. Nasi. Tapi macam nak sikit je. Minum air? Minum ais kosong. Okey, terima kasih.
Letak dahaga terus sekali kan tu bagus lah. Habis dah. Order ni campur dengan kambing. Oh, kambing sampai dah. Kambing saya. Sini. Okey, terima kasih. Terung. Cakap Perlis ni sunyi, tenang. Tapi still indah. Boleh buat aktiviti macam ni. Sini ada banyak cengkerang tu. Kalau jalan je bunyi crispy. ASMR. Kan macam hujan. Tapi dapat tak? Dapat yang jalur ni lah. Jalur air ni lah. Jadi. Wait. Tak plan, tapi abang bawa kita pergi tepi je siput. Kita pergi ke pulau tempat ambil sunset. Pasal sini perkampungan. Abang betul. Ya. Yang kata kampung ditenggelamkan tu, betul? Ya, ada Untuk ampangan. 30 buah rumah. Waktu kerajaan Baik Pampasan pada tahun 1996 dia hantar ke Faircroft Lubuk Sirih kan. Kalau pergi kat depan tu kan. Masih kekal ada jalan lama. Oh, jalan kampung ada kat sini? Boleh pergi tengok kat depan tu. Betul sekali buah timbul. Oh. Masa tengah ni lah. Ya. Kemarau. Yang nampak putih tu kan. Menjam kan. Jalan utama. Tempat gunung. Putih. Jalan putih. Oh, yang kecil tu kan? Jalan batu ni kan. Kayaknya wari-wari kampung ni ada lagi lah bang. Macam saya antara anak netis yang tinggal kat sini lah. Yang kena pindah pada tahun 1988. Oh, abang sempat lah masa pindah tu. Umur 2 bulan tu. Umur 2 bulan tak ingat lagi. Ini betul susu zaman tu ke? Serius ah? Saya percaya ni bang. Botol susu yang dari kampung. Abang cakap saya percaya ni. Woi, saya tak balik ni. Mana bang jalan? Okey, ni jalan para penduduk yang dulu kegunaan mereka kebanyakan guna basikal. Mereka akan kayu basikal lah di atas jalan. Kalau kita pergi kat depan tu, laluan utama nak ke Padang Besar lah kat lepas tu seketika dahulu. Tapi Alhamdulillah, struktur jalan tu masih kekal sampai hari ni dah. Mana ada 40 tahun lebih. Punya struktur jalan memang kualiti kan. Kontraktor dulu memang buat. Bagus lah. Depan sana darat Jalan ni terus sampai ke jalan nak ke Padang Besar. So, boleh lalu lah kira sini tu Ya, straight boleh lalu. Sini je yang ditenggelamkan. Yang ni pasal nak bukit ni antara simbolik lah. Saya Mak Palih, cabang. Dan satu lagi ni Bukit Manet. Kalau kita tengok lama-lama kan, kita nampak macam susuk tubuh manusia yang sedang berbaring. Itu dagu, mulut, hidung dan kelopak mata, rambut dia ke belakang. Pasal nak kita duduk dekat tengah tu, angle dia Bukit Manet dengan Bukit Cabang bercantum. Kita akan nampak menyerupai seorang wanita yang sedang membaring. Kalau yang kita tengok kat siput ni kan. Yang ni CPC dekat Kelantan tu lah. Etok. Ya, etok. Patut macam kenal. Pengunjung yang mana datang ke Perlis, mereka nak menghayati lah. Kalau area petang, 6.30, sunset, akan turun kat belakang bukit ni. Belakang bukit ni antara Thailand lah. Antara sepadan Malaysia Thailand yang dipanggil Banjaran Nakawan. Kalau kata nak tengok sunrise di awal pagi, pukul 6.30 pagi tu, pengunjung akan duduk kat sini menghayati sunrise yang akan timbul di celah Bukit Cabang. Dia ada 2 pagi dan petang lah. Mana saya pukul 6 pagi dah duduk kat sini. Lepas nak set up untuk kamera apa kan. Banyak orang Johor, KL. Sebab view tu tak semua negerinya ada. Ya, kiranya orang luar lah suka datang semua Perlis orang ni. Ini yang daripada 1980 tu. Ya. Yang ni waktu zaman dulu mereka selalu gunakan botol-botol lah. Botol kicap. Kalau tengok kat sini, dia ada mangkuk lah. Oh, ini macam zaman prasejarah Melaka bukan? Ya, tak tahu dah. Kita tengok kan. Dengan corak-corak ni kan. Ini dah macam tembikat Cina yang Ya, betul. Kemungkinan lembah bujang bukan? Kemungkinan kawasan yang duduk ni mungkin ada juga lah penduduk Cina kan. Uish, ada karun ni. Yang ni Pasu Getah lah. Yang mana kawasan ni mungkin penduduk Penurai Getah. Wah lah. Ya, zaman dulu mereka guna tembikat lah untuk tadah susu getah kan. Banyak yang kita jumpa lah kat sini. Tapi kira tahan lah 40 tahun lebih masih kekal utuh macam ni kan. Ni pun tak kemungkinan kalau pasang yang kat depan tu mereka nak tambak lagi lah 2 meter. Kemungkinan lepas ni tasik ni tak akan ada lagi lah Pulau Timbul ni. Anggaran mereka lebih kurang dalam 3 tahun lagi tasik Timur Tasu tak akan ada kemarau. Sebab kegunaan tasik ni air minum dengan pertanian lah. Lepas ni keadaan air untuk Perlis memang mencukupi lah. Hari ketiga kat Perlis. Actually kita balik, kita nak check out daripada tempat tinggal. Ena nak pergi breakfast. And ada sikit lagi kita nak shoot dengan Nat semalam yang surfing tu. Surfing, parasailing tu. Betul kan? Breakfast hari ni, diorang bawa kita pergi breakfast dekat Medan Selera Senar.
Tak tahu lagi nak makan apa, nasi kandar tu kot. Sebab dia orang kat dalam ni, nak kejar. Bukan nasi kandar lah, macam-macam dalam ni. Kan benda selera. Oh, itu hamil nasi kandar. Tapi nasi kandar ni ramai orang. Betul lah, dia orang makan nasi kandar pagi lah. Biar dia buat intro, dia punya TikTok. Aku nak buat tu juga kat sini. Kat sana ada kedai nasi kandar. Kat sini ada kedai nasi kandar. Tapi sini yang paling ramai orang. So kita buat tu kat sini. Cantiklah kucing tu. Tengah buat tu nampak ada anak kucing. Kecil macam tu sianya. Betul ke tu mak dia? Colour je sama. Macam bukan. Bukan. Dia ikut. Sudah dia ikut. Tu dia beritahu kalau nak kurang pedas, bagi tahu. So maknanya kuah dia pedas. Nasi kandar kat sini colour dia kuning. Okey. Nak bendi. Lepas tu dah kuah campur. Dia potong siap-siap. Sili-sili. Telur rebus. Ni kuah campur dengan 2 bendi ya. Ni apa? Hati dengan pedas. Boleh lah. Bendi pun ada kalau nak. Bendi sekali. Ada lagi lauk yang sedap. Ini yang famous daging ayam sotong lah. Bagi daging lah, daging. Ni nasi RM31, minuman belum lagi. Ui, lembut lah lagi. Signature lagi ni. Kuah dia sahaja pedas. Banyak pula rushing pula nak makan banyak-banyak sini. Lagi 5 minit. Dah settle kita orang shoot tadi. Actually ada gap lagi satu antara shoot. So antara gap tu kita orang nak makan tengah hari. Sempat datang Padang Besar sebelum pergi ke Pak Ali Roti Canai terbang. And yang shoot dengan YMD tu korang boleh expect dia keluar bulan 7 lah. Sebab takkan nak keluar awal, cerita keluar bulan 7. And diorang dekat sini cuma tak jumpa dekat mana. Oh, harum manis banyak ni. Cantik lah style macam ni. Sebab dia tak adalah macam pasar-pasar typical kan. Macam saya cakap dia macam apa? GPO? Macam JPO. Premium outlet. Ya. Comel je dia. Kejap. Distraction. Jumpa kawan dia. Lari. Tak ada terbang ke? Ada sayap pakailah. Selesa lah kalau kau nak shopping ke apa. Kacang-kacang, paste tom yum, tudung. Oh, ada Aicha lah. Ni Thailand punya jajan. Kalau yang ni minum mabuk ni. Mangga jelly. Oh, tester ke? Terima kasih. Dia menunggu. Alah, tak boleh sebut salah. Comel bentuk mangga. Jelly ke? Jadi mangga. Ini kena beli kat dalam office ni. Sekejap tengok tengok. Cek. Berapa? Berapa awak? Beli dalam office lah. RM10 pun banyak. RM10 lah. Ni semua RM10 Hari tu hilang time Haram tanya. Kau tak beli apa-apa ke? Ayam ni gali. Roti. Oh, roti kali? Ya. Ini berapa? Ayam ni butter. Alamak. Saya tak terpengaruh kalau yang tu tudung baju tu yang ni. Kakak pun terpengaruh, Dik. RM10. Boleh? RM10. Nangka tu RM10 kok. Tester. Boleh kan tu RM10. Nangka tu. Kenapa pula? Macam mana? Oh, ikut 3 tu banyak banyak sangat. 3 tu je lah. Ada QR ke? Ada. Okey, sama-sama. Ni ada Toto, kegemaran acik-acik, senduk untuk acik-acik yang mencari kuali-kuali dan juga peralatan rumah sesuai untuk bawa ibu bapa, nenek, atuk datang sini. Ni mesti import dari Thailand ni. Makanan-makanan banyak dari Thailand. Betul lah, tak payah ganyai beli kat sini je. Lepas tu claim ganyai. Kita orang kalau buat membeli shopping ni biasanya tak ada masalah. Biasanya tak mudah terpengaruh lah. Kalau makanan tu kita mudah terpengaruh. Belum. Sini environment je macam lagi selesa lah. Fun fact, cuba tengok jam. Dia awal sejam kalau kita duduk sini. Oh, Dia dah masuk Thai punya masa. Yang ni ke kedai makan ni? Tapi dia pun tengok nama apa. Sebab tepi-tepi ni ada banyak jual harum manis. Belah sini tak pergi lagi. Ini kot. Kejap-kejap. Mana dia kata ada air dalam paper. Kira kat sini semua bahagian kedai-kedai makan. Sampai ke hujung. Kotak-kotak tu cantik lah. Packaging. Walaupun kat atas tu tempat makan dia banyak, kat bawah ni ada satu pot yang sedap. Dah call tadi. Dia nak kat sini dah rupanya. Tadi tengah shopping. Dia lagi laju. Kita akan makan dekat di sini lah kot. Sama je macam kat atas tu. Cuma yang ni dia lebih klasik. Yang ni lebih klasik. Macam dulu-dulu punya old school. Mana dia orang ni? Tapi ada beberapa kedai dia tutup. Tak tahu tutup masa ni tapi memang tutup. Oh, dia orang kat situ ada. Mana? Sini lah sebab dah call dia orang. Kita dengan dia orang. Nama dia kedai Shah Daging Bakar Danau. Oh, ada pula ayam. Sasha punya kan? Tom yum. Bersama. Oh, bersama. Coconut shake. Coconut shake. Bang, ada tak tanu coconut shake? Ada. Pula ayam ada? Ada. Pula ayam. Oh, somtam budu. Ais kosong boleh satu. Oh, okey. Air kosong dengan teh air ni.
Makan sila. Si korang nak gerak Ipoh pula. Kita pun nak shoot lagi. Yang macam mana terbang. Dekat yang kita tempat kita punya homestay tu. Setengah jam macam tu lah di sini. Kau nampak sedap kau punya apa? Lemak bakar. Lemak bakar. Namtok ni macam mana? Kenapa tak rasa macam berbeza dengan TS tu? Macam 2 darjat ni. Lain dia punya nampak sangat 2 darjat. Nampak kita biasa. Tu tahu kenapa sebab ada kamera kot. Nasi daging bakar. Ni daging bakar Danok kot rasa. Daging bakar Danok. Sama dengan dia orang ni. Apa dia? Oh asing eh? Ya, asyik. Bayar dia ke arak? Ke cash? Dia kena. Okay boleh eh? Apa ayam? Ayam. Jauh duduk takut masuk kamera. Tak nampak kamera, introvert. Ni pulut ayam dengan sos. Nasi daging bakar Danok. Itu husband saya tiba. Dah ada kepasangan. Okay, kita dah pisah dengan diorang sebab diorang sambung shoot dekat apa nama tempat tu? Susah masuk pula. Diorang sambung shoot dekat Perak. Diorang gerak pergi Ipoh. So kita orang ada lagi tugasan kat sini. Akulah basically. Ni tolong dekat rencana yang terbang Pak Ali sebab kita akan shoot untuk Jom. Kau tahu Pak Ali dia juga buat Muay Thai. Ni saya bawa budak-budak ni ring. Tak saya. Oh, okey. Kira umur berapa Pak Ali punya Umur kelas? tak ada kira. Hanya mau belajar dia. Dia kat sini orang selalu datang orang lokal ke ada orang luar datang? Ada orang luar Perlis. Orang luar ada. Kadang-kadang rakan-rakan TikTok juga lah. Oh, tengokkan TikTok. Ready tu. Jadi nampak dah. Hari terakhir dan malam terakhir kat Perlis, kita check in dan esok pagi kita akan balik ke KL. Tapi sebelum tu, tak ada sebelum tu lah. Itu memang balik ke KL lah. 3 hari, 3 kali sunset kat sini. Semua dapat cuaca yang baik. Tapi malam ni kita nak makan malam. Makan lagi. Perlis ni actually one of the attraction yang aku perasan. Dia ada banyak kopi. Kedai-kedai kopi dan juga kedai hipster kopi. So malam ni kita nak minum kopi. Wow, lajunya bas ni. Beberapa hari tak sempat lagi try kafe-kafe kopi di Perlis. So last night kat Perlis, kita nak pergi ke Rusty & Co. Rusty & Co kan Rusty Roko tau. Dekat area Bandar Kangak, Perlis. Dalam pukul 9 malam macam tu, kedai-kedai dia tutup. Kedai-kedai yang lama ni, standard lah, mana-mana kedai lama tutup awal. Ni kedai dia. Estetiknya, dia celah-celah. Oh, kedai ni unik tau. Dia berusia lebih 80 tahun. And sini yang penting, dia punya vibe, dia punya design. And katanya owner dia sendiri yang design sebab owner dia macam tahu babak ID. Memang lawa. Design dia, music dia and vibes dia actually yang best dekat cafe ni. Aku dah pusing-pusing dah. Siap 2 tingkat lagi. Ini tak tangga naik ke mana, tak nak naik kan. Dekat bahagian luar dia ada almari. Dan setahu aku juga tadi diceritakan almari tu dia berusia lebih 60 tahun je tu. Dalam 60 tahun diceritakan oleh kenalan owner cafe ni. Design lama, space lama. Bangunan pun still dia tak ubah lagi apa-apa bentuk, masih lagi dalam keadaan asal. So datang untuk vibe. Sebelum balik KL, nak singgah makan dekat Mimi Authentic Thai Empire ni. Diorang pernah makan kat sini, kata hari tu masa Ricky. Katanya sedap di area dekat dengan Kanga Jaya Mall. Kanga Jaya Mall kita orang singgah semalam. And situ sunyi juga tempat dia. Tapi still ada brand berbesar kat situ. Tapi hari ni kita orang nak makan dekat Mimi. Tapi diorang recommend untuk try daging bakar. Tapi daging bakar ada ke? Siap. Oh siap, okey. Mana lagi daging? Sini sedap kensong tak? Kensong? Cakap boleh. Telur mana? Telur cak-on. Okey, boleh lah. Itu je lah kot. Ni dia punya part dalam kedai dia. Tak ramai lagi orang masa ni. Baru buka ke? Baru buka. Mungkin lepas ni kot ramai. Dia jaga makan macam ni. Selalu kalau benda ni keluar, review je. Baru sehari balik daripada Perlis. Aku dah rindu Perlis dah. Betul lah kita pergi Perlis sebab dia tak ada apa-apa. Sebab bila tempat ada apa-apa, dia terlalu bising. Belum apa-apa dia dah stres. Tak itu.